Oh, Ya, saya nak cakap. saya nak tanya sikit lah Aha. tentang Blue Tiger ni. Betul ke apa yang dia buat tu, yang awak report tu betul ya? Betul. Oh. Jadi kes tu macam mana sekarang? Masih jalan ke macam mana? Saya pun tak pasti, tapi yang saya tahu, Okey. kes tu masih dalam siasatan lagi. Okey. Tapi polis cakap sekarang ni tak boleh nak jalankan kes sebab PKP. Oh. So dia cakap nanti sekarang baru dia call balik untuk perjumpaan. Kira benda ni Nanti sekarang baru bawa naik mahkamah. Oh, bukan kes ni bukan tarik balik ke apa, bukan lah? Kan? Oh. Ni saya sebenarnya kawan dia, duduk kawan dia lah. Tok Singa macam dengar kan nama kan? Kawan dia. Alah, Tok Singa ada bubat orang tu. Dia pun tak tahu. Tak tahu tak apa. Okey. Ah. Jadi betul lah memang dia buat benda ni, memang betul lah no. Dia ada ugut awak apa-apa tak? Dia ada ugut awak tak lepas tu? Ada. Ugut pula. Ugut. Dia cakap jangan bagi tahu siapa-siapa, jangan bagi tahu polis. Kalau tak, family saya ke ataupun mak saya, dia cakap dia akan cari. Allahu Akbar. Okey, tak apa. Tapi dia buat je. Memang awak tak sedap lah. Masa duduk tu memang tak sedap lah. Macam mana nak cakap? Saya nampak. Tapi tak boleh bertindak. Oh, dia jadi macam hayal lah. Jadi hayal lah. Tak apalah. Memang awak yakin, memang awak berani lah. Kalau kata bersumpah dengan Quran pun memang betul lah apa yang jadi kat awak ni. Betul, saya akan. Cuba. Demi Allah. Demi Allah. Boleh tak awak, saya ni sebenarnya saya nak kalau kata benda ni betul, saya tak akan duduk belah dia. No, benda ni bukan benda main-main, kan. Jadi boleh tak awak ikut saya satu sumpah? No, kalau betul, saya akan viralkan benda ni, kan. Tapi saya tutup lah nombor apa semua, saya akan tutup. Dan bagi polis akan ambil. Saya akan, benda ni saya akan, orang kata apa? Saya akan bawa lagi benda ni untuk lawan kes awak lah. Saya tak akan duduk belah benda kebatilan. Okey, saya boleh tak awak ikut wallahi wa tallahi wa billahi. Memang dia buat benda tu dekat awak. Memang dia buat benda tu. Okeylah, terima kasih lah adik nah. Sama. Insya-Allah. Assalamualaikum.